Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam uh, eksplorasi yang terkini lah. Terkini kerana ni eksplorasi lepas raya. Dan kebetulan saya berada di sebuah uh, bandar diraja di negeri Pahang, iaitu Pekan Pahang, dan saya mengambil kesempatan untuk tinjau kawasan ini, dan saya jumpa satu bangunan yang agak uh, terasing daripada bangunan lain, tapi cantik lah. Dia struktur moden dan bukannya struktur bersejarah, tapi saya ambil peluang ni untuk explore. Jom. Ini merupakan bahagian luaran menghadap ke tasik yang kecil ni. Jadi ini mungkin sebuah villa yang kemudian nak di-convert jadi apa tu, rumah burung walit, tapi rasanya tak berapa menjadi sangat. Kita boleh tengok daripada sini. Jadi dekat atas lagi, jadi kemungkinan nak buat kolam ni. Dan ada sebuah bot yang dah tinggalkan, Barakuda One. Okey, ni dah sampai sedikit bahagian luaran dia, dan saya akan cuba masuk ke dalam dan explore tempat ni. Kita tengok selamat atau tak selamat. Jadi jom. Okey, dia merupakan struktur moden ya, bukan struktur sejarah ke apa, merupakan struktur moden, tapi ada juga lah barang-barang lama, berapa lama kat sini. Rasanya hotel punya ni. Dan ada beberapa ni, mungkin menjadikan store tempat simpanan kat sini. Tingkap. Tengok dapur ni, rasanya hotel punya ni. Dan mungkin pernah ada orang tinggal kat sini. Rasanya agak besar. Dia tak siap saja. Dia tinggal separuh jalan ataupun ada masalah pergerakan tanah ke apa kan. Jadi kita lihat lah, ada beberapa pintu yang dah dipasang. Dapur, ada bilik-bilik.
So bilik dia kelihatan sama gitu. Kalau tengok ada kain baju ni maknanya ada orang bergelandangan kat sini. Maknanya ada orang pernah tinggal kat sini. Jadi, bangun yang terbengkalai tak siap lagi. Cuma dia ada satu view yang cantik dalam belakang. Itu dia. Ini tidak berluar tadi. Dan ada setempat haji ni. Arpah binti Pandak. Sama dengan nama bapak saya. Okay, kalau ikut daripada dalaman ni sebenarnya tak ada apa yang menarik sangat. Yang menarik daripada segi luaran tu. Ada kat luar tu menarik. Dari segi dengan bentuk dia apa semua. Okay, video ni saya tak cut. Saya akan terus. Pokok-pokok ni menunjukkan tempat ni lama dah ditinggalkan. Jadi ni mungkin cadangan untuk kolam ni. Tapi sebabkan projek tak menjadi, saya dah tangga. Sini kita dapat satu view yang cantik lah. Kasi orang tutup ni pasal nak buat ni barang wallet ni. Kita try tengok. Ini kawasan ni orang dah seal. Tak ada akses ke sana. Itu isteri saya. Okay, sebelah ni masjid. Lepas sana tu pantai. Kita nak ke atas. Gelap. Ni jalan ke bawah ni. Tapi saya tak boleh masuk lah, gelap. Berbahaya sebab saya tak bawa lampu. Nampak pantai dari jauh. Ya, sudah cantik tu balik. Dia ada ruang lagi. Kita bersantai kat sini. Dengan pangkin ni apa semua. Tak tahulah kenapa pada tinggalkan tu lah.
Dia cakap mungkin ada pergerakan tanah. Soalnya masih pantai. Jadi dia tak berapa ni, sangatlah kuat. Gitu. Lepas tu orang try nak convert jadi apa, rumah burung walet, tapi tu lah, tak jadi. Tapi kalau betul-betul lah rumah ni orang pakai, orang buat, memang cantik lah. Ish, gila. Rumah ni memang tak selamat ni. Dia kosong kat sini. Dia kosong. Saya kena patah balik. Jadi ada orang bawa segala perabot-perabot meletak kat sini. Okey, ruang tu tadi tak selamat. Saya takut saya tembus ke bawah. Pasal bila sebijak simen tu bunyi dia tu crispy sangat. Oh, bahaya. Crispy bunyi dia. Okey, last kita naik ke atas sebelum kita akhiri eksplorasi kita pada hari ini. Lepas ni, kalau tak ada halangan, saya akan pergi sebuah lagi tempat yang berdekatan dari sini. So, saya dah survey dah apa semua. Jadi dan saya pun dah nampak sedikit gambaran. Dan inilah point yang paling tinggi dekat tempat ni. Point yang paling tinggi. Boleh nampak sekali-kali. Oh, macam main drone. Tu dia nampak Laut Cina Selatan, pohon ru. Lembaga hitam. Langkahku di lorong usang, dinding retak berbisik tenang, debu sejarah menyelimuti, rahasia lama menanti di sini. Aku berjalan dalam kegelapan antara